Kat Kuala Terengganu elok perangai, sampai Thailand berubah perangai. Tiba-tiba pergi Thailand. Pergi Thailand dah mula. Tanduk pun sudah tumbuh. Pergi mana? Dia pergi mengunjungi pusat sembelihan ayam. Faham? Itu pun tak faham, tak payah betul aku ceramah sini. Pusat penyembelihan ayam. Biasanya dekat tingkat atas. Dia pergi kat pusat penyembelihan ayam ni, kan? Dikerjakan ayam tu cukup-cukup. Faham? Tak faham kan lagi? Tak apalah, aku tak explain terus. Setakat tu je lah. Turun daripada pusat penyembelihan ayam ni, selesai dia menyembelih ayam-ayam tertentu. Keluar tiba-tiba sakit perut, lapar. Aduh. Dia siap tanya kawannya, kat mana kita nak cari restoran halal? Bayangkan tu. Time dia mengerjakan ayam tadi, dia tak fikir halal haram tau. Time menterdarah tahu nak fikir pasal halal haram.